إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Tuan Suhaimi Yusof selaku penyelaras program dan juga pengacara majlis pagi ini. Yang dihormati Tuan CEO Satuan Taranum Pahang yang merupakan pensyarah College Community yang turut hadir bersama Ustaz Nur Hisham Fauzi. Alhamdulillah, dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid serta ahli jawatan kuasa tim Gema Al-Quran Negeri Pahang dan yang diraikan, yang dikasihi, yang dihormati, yang mulia Duyufur Rahman, ibu-ibu, bapa-bapa, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Al-Quran. Semoga pagi ini pagi yang indah buat kita semua, pagi yang berbahagia buat kita semua, insya-Allah berkat Al-Quran. Baik ibu-ibu walaupun dirahmati Allah, insya-Allah seperti biasa kita mulakan dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Baik, ada azan Ustaz Cik Mi. Azannya. Okey, boleh saya bangun? Okey. Alhamdulillah kita bertemu pada minggu yang ketiga Alhamdulillah, bahkan lebih, betul? Baik, ibu-ibu walaupun dirahmati Allah, sebenarnya muqarrar tadarus kita itu hanyalah untuk kita bersama-sama dalam program ini sahaja. Adapun saya yakin, saya percaya ibu-ibu, bapa-bapa semuanya sudah ada jadual tersendiri untuk qiraatil Quran, betul? Ada yang dah baca 10 juzuk, ada yang dah baca 20 juzuk, ada yang dah khatam pun setiap sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, kan? Macam tu. Walau bagaimanapun itu teruskan. Cuma yang program kita ini kita spesialkan juga, ada juga untuk kita menuruti sepanjang 7 bulan ini 30 juzuk bagi program tadarus, program Gema Al-Quran Negeri Pahang. So, jadi kalau kita baca mungkin ada 2-3 jadual kita untuk program untuk kita khatamkan Al-Quran, ya. Jadi yang program Gema Al-Quran kita teruskan. Okey, baik ibu-ibu walaupun dirahmati Allah, minggu ini kita masuk bahagian tajwid untuk berkaitan dengan hukum nun mati. T yang pertama kita menceritakan tentang tajwid secara asas, iaitu T tajwid. Minggu lepas kita belajar secara ringkas nun mati yang dikaitkan dengan hukum ikhfa. Minggu ni kita belajar hukum nun mati yang dikaitkan menjadi hukum izhar pula, insya-Allah. Okey, kita belajar secara ringkas, tidak ada slide, tidak ada catatan, kita dengar. Sebab benda ni benda yang kita dah belajar pun. Kita cuma ulang sahaja sebagai mengisi program kita pagi ini secara ringkas. Baik, izhar. Al-izhar maksudnya menyatakan ataupun menjelaskan. Nak nyata apa? Nak jelas apa? Yang kita nak jelaskan adalah nun mati. Ini cerita nun mati je. Nun mati, nun sakin ataupun tanwin. Kita nak jelaskan nun mati ataupun tanwin, baris dua. Jadi apabila kita bertemu nun mati, kita nampak nun mati ataupun tanwin, lepas tu dia berjumpa dengan huruf izhar. Dulu kita belajar minggu lepas nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa. Maka kita kena dengung.
Yang ni nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar, dia kena jelaskan, terangkan. Apa yang nak dijelaskan, apa yang nak diterangkan, iaitu nun tu. Nun tu kita jelaskan. Dulu kita sembunyikan, ikhfa, kita sembunyikan. Adapun izhar, dia jelaskan pula. Nyatakan kewujudan nun itu. Jadi huruf izharnya ada 6, huruf ikhfa ada 15, huruf izhar ada 6. Kena ingat tak Ustaz, huruf izhar ni, huruf-huruf hukum ni? Iya, kena ingat. Kalau tak ingat, kita akan langgar. Kita langgar aja kan. Jadi bila kita ingat, kita akan memberi tumpuan kepada hukum tersebut. Baik, huruf izhar ada 6. Huruf izhar ada 6. Pertama, yang merujuk kepada halqum. Maka izhar dipanggil izhar halqi. Halqi itu merujuk kepada halqum. Merujuk kepada kerongkong. Kerongkong. Ini kerongkong kita. Ada kerongkong? Tak ada. Allah. Al-Fatihah. Okey, baik. Huruf kerongkong ni daripada sini. Izhar tu yang 6 tu dia terbagi pada 3. Yang pertama, dia duduk di pangkal, yang kedua duduk di tengah, yang ketiga duduk di hujung. Pangkal kerongkong. Apa huruf pangkal kerongkong? Yang 6 huruf tu ada 3 kumpulan. Pangkal kerongkong yang duduk kat situ adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Bila nun mati atau tanwin jumpa dengan hamzah, izhar. Jumpa dengan ha, izhar. Okey, duduk di pangkal. Kemudian duduk di tengah, tengah halqum, tengah kerongkong. Tengah tu kat mana? Pangkal sini. Kalau bawah dah tak ada pangkal dah, ini dah terus sampai ke dada dah pula, ya. Kalau tengah dekat sini. Ke macam mana? Ha, keliru kan? Tengah, pangkal, hujung. Antara border pangkal, tengah, hujung sikit, 1 inci lebih kurang, 1 inci. Pangkal atas sikit, dekat situ juga, dekat situ juga, sini, kat sini, atas pada biji bulat tu. Itu tengah halqum. Huruf apa yang duduk kat situ? Huruf ha. Bagus. Ha. Dan juga huruf ain. 2 huruf. Ha, ain. Okey, duduk situ kan? A, ha. Cuba ikut saya. Tu pangkal. Ain, ha. Kan rasa atas sikit kan? Ada rasa ke atas sikit. Tengah. Ada pun di hujung halqum, hujung kerongkong. Dekat mana? Atas sikit pada tengah tu. Bukan dekat sini, bukan dekat sini, atas sikit ke sini. Duduknya 2 huruf pula. Apa hurufnya? Hurufnya, aywa, bagus. Ghin, cuba sebut. Kha. Ghin, kha. Di situ dia duduk di hujung halqum. Kalau atas berhujung, dia kata apa pula? Pangkal, pandai. Dia duduk di pangkal lidah pula. Kalau hujung pada hujung halqum, maka kita katakan dia akan duduk di pangkal lidah ataupun lelangit. Dah mula duduk kat lelangit dah. Lelangit lembut, lelangit lembut. Ya, hujung ni pangkal lelangit. Nanti ada huruf-huruf yang duduk kat situ. Tapi untuk izhar ada 6. Jadi ibu-ibu apa? Nun mati atau tanwin jumpa je 6 huruf ni, dia baca jelas. Al-hin, cuba ikut saya. Al-hin, kha'ahu. Al-hin, kha'ahu. Itu 6 huruf. Hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. Kita ingatlah kan. Bila buat macam tu kita akan ingat. Jadi nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ni tak boleh dengung. Sebagai contoh yang paling mudah, man amana. Cuba.
An'amta. Nun mati berjumpa dengan ain, nun mati berjumpa dengan hamzah. Tidak boleh dengung. Macam mana jelas tu? Jelas nun. Tetapi kita menjelaskan nun tu masih mengekalkan sifat gunnah nun. Sifat nun tu ada gunnah, sifat semula jadi dia. Cuma izhar itu maksudnya dia jelas tidak boleh sampai dua tu. Man amana, dia dah jadi dua. Kalau sifat gunnah yang ada pada huruf tersebut, nun dan mim ni, dia mesti ada sikit. Man amana. Cuba kita baca. 1, 2. Sekali lagi. Comel. Yang tak bolehnya mat. Amana an amta siratal ladzina an'am siratal ladzina an'amta alaihim. Ada baca gitu kan? Okey, itu dia telah dia membuang sifat pada huruf gunnah pada nun tu. Tu tak boleh. Maksud gunnah itu dia kekal dengan sifat dia. Yang tak boleh sampai dua. Di izhar tu sekadar sifat dia saja. Man amana. Cuba. An'amta. Lagi. Ghalidhan hafiz. Lagi. Banyak nanti kita akan jumpa. Baik, dalam Quran sifat izhar ni nun tu dia akan kelihatan ada tanda mati. Minggu lepas kita belajar ikhfa. Dalam Quran yang kita pakai ni Resam Usmani kan. Minggu lepas kalau ikhfa, huruf-huruf yang dengung, hukum-hukum yang dengung, nun tu dia tidak ada tanda mati. Tu jelas tanda dia. Senang kita nak tengok tak ada tanda mati, ini dengung ni, kita faham dah tu. Tapi bagi hukum yang izhar, dia mesti ada tanda mati, si terbalik itu. Kalau izhar dan hukum-hukum yang lain yang tak boleh dengung, kita akan lihat ada tanda mati. Okey, nanti kalau ibu-ibu tengok ada tanda mati tu jaga-jaga, mungkin izhar ataupun mungkin apa-apa yang berkaitan dengan hukum yang tidak boleh didengung. Kalau tanwin, baris tanwin tu dia sama. Baris tanwin tu dia sengit kan? Tapi dia sama saiz dia, sama panjang. Kalau huruf hukum ikhfa dalam Quran kita ni, tanda dia tanwin tu dia akan sengit. Macam tu. Macam ni. Kalau dia sama, dia akan jadi hukum tu izhar, tak boleh dengung. Itu melalui tanda lah. Kalau nak tengok melalui tanda. Kalau baris depan, tanwin baris depan, dia akan satu ke bawah, betul? Satu ke atas. Dia mencongek macam tu. Itu hukumnya izhar, tak boleh dengung. Kalau yang ikhfa, dia dua-duanya waw tu sama je, waw tu. Dua-dua waw tu sama. Kalau izhar, dua-dua waw tu dia ada terbalik. Satu ke bawah, satu ke atas. Itu sebagai tanda sahaja. Boleh faham ibu-ibu? Bapa-bapa semua insya-Allah? Ringkas? Okey, dah cukup. Terus kita berpindah kepada T yang kedua. Sama-sama ikut saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu apa yang dirahmati Allah, minggu ni kita belajar taranum. Masuk taranum untuk kita pakai dalam tadarus kita. Ustaz, Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Izan yang akan bersama saya pada pagi ini, insya-Allah. Tunggu, stay tune, jangan lari, jangan ke mana-mana.
Taranum apa Ustaz minggu ni? Kita tanya tuan rumah. Hijaz. Okey. Kita belajar Taranum Hijaz. Okey, minggu ni kita nak baca Quran, baca Taranum Hijaz. Apa Taranum Hijaz ni? Taranum Hijaz ni dia terkenal di tanah Hijaz lah. Tanah Hijaz kat mana? Mekah, Madinah, daripada sempadan tu sampailah ke Tabuk, ya, kawasan itu semua tanah Hijaz. Ori, tanah Hijaz. Bukit, bukau, tak ada hutan, bukit, bukau. Perjalanan dia semua macam tu. Sekarang je ada jalan. Dulu bukit, bukau, celah-celah bukit saja. Safar mereka, hijrah mereka semua daripada celah-celah bukit je. Jadi bila sebut budaya tu, lagu tu datang dari situ. Hijaz tu sifatnya apa? Sifatnya panas, sifatnya kasar, sifatnya agresif. Sebab budaya culture tu macam tu. Orang tu pun jadi macam tu lah. Bila dia buat lagu Hijaz, dia sifatnya agak kasar, keras, tapi sodap. Disesuaikan dengan untuk irama Al-Quran, maka dipadankan irama itu dengan sifat kelembutannya. Ada sedikit kelembutan pada sifat Hijaz tu, walaupun dia keras, sesuai dengan Al-Quran. Tapi walaupun dia tegas, dia bunyi dia tegas. Kalau biasa kita guna untuk azan, azan terkenal dengan lagu Hijaz. Di mana-mana pun banyak lagu Hijaz. Itu popular. Kenapa? Sebab tegas tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hijaz. Nanti orang datang, waktu apa semayang ni ada azan. Dengar ke kat luar Ustaz? Dengar. Masya Allah, biar orang datang ya. Kalau di Madinah, di Mekah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gaya? Boleh ya? Lebih kurang lah tu ya. Itu Hijaz. Hijaz. Cuba sebut. Hijaz. Hayya 'alas salat. Rasa nak terbang terus ni. Dah, rasa nak terbang. Jom kita pergi umrah nak. Beres, kita pergi tim Gema Al-Quran Cik Suhaimi. Daftar. Panggil semua ni, kita letak satu jemaah, kita bergema pula kat tanah haram. Macam boleh? Nampak macam ada can tu gayanya kan? Saya dengan Cik Suhaimi dengan tim-tim Gema Al-Quran Masjid Negeri dah memang confirm percuma macam tu. Sebab dia belanja oleh jemaah. Boleh gitu? Baik. Kalau kita dengar macam tu, kita tahu itu Hijaz. Mekah, Madinah. Kenapa mereka guna lagu Hijaz? Sebab sifat tadi tegas, lantang, dalam masa sama dia ada sifat lembut dia. Memujuk, mai datang sembahyang, mai kita ke masjid. Tapi kalau Allahu Akbar, itu lagu apa? Hijaz juga, tapi Hijaz versi Piramli lah. Piramli azan dalam semerah padi. Itu Hijaz. Allahu Akbar. Allah, sedih kita dengar biasa dah. Sayu je. Hijaz. Kenapa Piramli dia ada idea untuk azan lagu Hijaz tu? Sebab memang sinonim. Hijaz ni lagu lama daripada dulu sampai sekarang. Dah jadi budaya. Seluruh negara pun dah dibawa, dihijrah bawa dengan irama itu. Satu negara, satu dunia pun mereka menggunakan azan lagu Hijaz. Memang terkenal dengan lagu Hijaz. Pergi negara lain Hijaz, pergi Mesir pun kami dengar Hijaz. Banyak Hijaz. Ada juga lagu-lagu lain, tapi banyaknya Hijaz. Rupanya kita nak bawa dalam Quran, boleh tak? Kita nak bawa Al-Quran, boleh. Jadi sebab tu kita nak belajar juga Hijaz ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu ila akhiril ayah. Kalau Ustaz Izan jadi imam, Hijaz dia Hijaz Nawa ataupun Hijaz Jawa. Orang muda dia biasa pakai Jawa, pakai tinggi. Allahu Akbar. Macam tu. Biasa ikut tarawih tak masjid negeri?
Itulah orang dia. Ustaz Izan dia bawa Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Lepas tu jawab, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hijaz bersih, imam tarawih. Dia tinggilah sikit. Ada jawab dia, kita dengar 40 rakaat pun tak apa. Dok. Boleh gitu? Ya ke dok, 40 rakaat pun tak apa. Dia cakap sedap sangat. 10 rakaat kosong semua. Tak ada pun. Sedap ke, imam mahal tak mahal ke, serupa je Ustaz Izan. Macam mana nak buat tu? Okey, kena tambah lagu Nahwan pula lah kot. Gabung Hijaz dengan Nahwan, baru dia jadi menarik. Jadi dia bawa dalam solat, Masya Allah, segar je, bersemangat je. Hari Jumaat, Tok Bilal, Tok Imam kena bawa Hijaz lah. Dia semangat sikit. Hari Jumaat kan, ramai. Bawa Allahu Akbar. Kita semangat baca, tak mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok-ketok je gitu kan. Dia duduk depan aircon tak apalah. Yang duduk kat bawah tengah panas. Panas kaki ni. Allah cepatlah Pak Imam pun lah Allah. Dia beletih terus situ. Habis sebakul dia kena dia bagi Pak Imam. Panjang pula tu dia panjang bacanya. Bukan Imam sini Ustaz, cerita je. Okey, tapi kalau buat lagu Hijaz pendek-pendek, bersemangat kita dengar. Jadi hari ni kita nak bawa Hijaz. Ikut saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada rasa tak? Ada rasa tak Hijaz? Serupa je Ustaz. Sama aja. Nanti kita baca banyak, nanti insya-Allah kita akan dapat catch up. Ni perasan dah. Okey? Kita ikut saja, dengar, ikut, jadi tak jadi, kemudian cerita. Yang penting kita dah dengar, kita dah belajar. Insya-Allah nanti lama-lama nanti akan semakin ingat. Kita akan terngiang-ngiang kat telinga. Sebenarnya kita dah baca pun Hijaz tu. Sebab dah budaya kita dengar selalu Hijaz. Siapa yang ajar? Siapa yang ajar Hijaz tu? Kita boleh buat Hijaz, betul kan? Ramai. Semua orang baca, bila baca, Ustaz baca sikit, Haji baca sikit, Abang baca sikit, Kakak baca sikit, Hijaz. Siapa yang ajar Hijaz tu? Kita pernah belajar ke? Tak pernah kan? Sebab apa? Sebab kita selalu dengar. La ilaha illallah. Sampai beratik buai dodoi anak pun Hijaz. Muhammadur Rasulullah la ilaha. Gitulah Hijaz juga yang senang kita bawa. Jadi hari ini kita baca Hijaz, insya-Allah nanti bila dah baca nanti kita akan nampak dan kita cuba aplikasikan dalam bacaan kita di rumah pula. Boleh insya-Allah? Baik, ibu-ibu apa dirahmati Allah, sampai yang ketiga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, juzuk yang ketiga iaitu Tilkar Rusul. Muka surat 42. Dah jumpa? Alhamdulillah, dah bersedia semua?
Baik, bersama saya insya-Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilkar rusulu faddalna minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
wallahu la yahdil qawmal zalimin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا
wallahu la yahdil qaumal kafirin. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. أيوة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu bapak sekalian, kita dapatlah selai lebih dekat ulai juga kan. Nanti bakinya boleh sambung di rumah. Masya Allah, dapat kecap lagu Hijaz. Nampak sayu je. Saya bimbang pula makin tidur, makin tunduk. Mula-mula kuat, lepas tu makin slow. Ke lagu Hijaz Piramli punya pasal ni. Nanti kita up sikit tabakat dia, bagi dia segar tinggi lagi. Okey? Saya buat rendah supaya ibu-ibu boleh ikut. Orang lelaki dia pakai bass, dia ke rendah dia boleh rendah, ya, dia pakai bass. Tapi orang perempuan kalau tinggi tak boleh ikut, kalau rendah dia jadi besar kan. So kita buat sederhana sahaja. Okey, nanti keluarkan suara supaya dia kuat. Untuk kita betulkan makhraj, kita kena keluarkan bunyi yang kuat. Baca mesti kuat, nak sebut mesti kuat, nak lafaz mesti kuat. Untuk membantu kaedah, nak membantu